Ketua Pemuda UMNO Maran Muhammad Razi Rahimi antara 4 maut selepas pikap naiki mereka dihempak pokok di Jalan Genting Sempah, Bentong. Cuaca hari itu sangat baik, tanah juga tiada kesan runtuh. Pokok pula tumbang betul-betul di atas kenderaan mereka. Kemalangan ini bagaikan mimpi ngeri dan tiada siapa pun boleh percaya bagaimana sebuah kenderaan Ford Raptor boleh remuk sebegini rupa. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Nahas meragut nyawa isteri dan seorang anaknya serta adik ipar mangsa. Seorang lagi anak lelaki kembarnya parah. Pada 3 Ogos 2026, 12.30 tengah hari, 4 sekeluarga maut manakala seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun terselamat selepas kenderaan pacuan 4 roda jenis Ford Raptor yang mereka naiki dihempap sebatang pokok tumbang dalam kejadian di Jalan Lama Gombak Bentong berhampiran Genting Sempah. Tragedi itu mengubah perjalanan pulang sebuah keluarga menjadi detik paling memilukan apabila pokok besar berkenaan tumbang secara tiba-tiba lalu menghempap kenderaan yang sedang melalui laluan tersebut. 4 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tersepit dalam kenderaan yang remuk, manakala seorang lagi kanak-kanak berjaya diselamatkan dan dihantar untuk mendapatkan rawatan. Kejadian ini turut menarik perhatian apabila mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, seorang anak kembar mereka dan adik iparnya. Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata, pihak polis menerima maklumat mengenai kejadian daripada orang awam kira-kira pukul 12.30 tengah hari sebelum sepasukan anggota polis bersama agensi penyelamat dikejarkan ke lokasi. Siasatan awal mendapati sebatang pokok besar tumbang dan menghempap kenderaan Ford Raptor yang dinaiki 5 individu ketika kejadian, menyebabkan 4 mangsa tidak dapat diselamatkan. Hospital Bentong bagi membawakan keadaan terkini situasi nahas yang membabitkan 5 individu yang menyebabkan 4 korban manakala 1 mangsa yang cedera. Pada awalnya dimaklumkan kami pihak media beliau telah pun dibawa ke hospital Bentong. Menurut penolong pegawai operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang pula, Muhammad Salahuddin Issa, 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bentong bersama pasukan bomba Sukarela Janda Baik bergegas ke lokasi ketika pasukan penyelamat tiba. 4 mangsa masih tersepit di dalam kenderaan yang dihempap pokok besar berkenaan dan memerlukan kerja-kerja menyelamat yang mengambil masa lebih sejam. Keadaan kenderaan yang dihempap pokok menyebabkan proses mengeluarkan mangsa yang tersepit perlu dilakukan dengan berhati-hati sebelum kesemua mereka disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh untuk proses bedah siasat. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Muhammad Razi Rahimi 40 tahun, isterinya Nur Aini Muhammad Jafri 36 tahun, anak mereka Muhammad Riz Hazim Muhammad Razi 5 tahun serta adik kepada Nur Aini Muhammad Nizam Muhammad Jafri 34 tahun. Seorang lagi anak kembar pasangan terbabit Muhammad Riz Hazim Muhammad Razi 5 tahun terselamat tetapi mengalami kecederaan. Kanak-kanak itu menerima rawatan di Hospital Bentong sebelum dipindahkan ke Hospital Temeloh untuk rawatan lanjut. Muhammad Razi Rahimi yang maut dalam tragedi tersebut merupakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Maran dan kehilangan beliau bersama 3 anggota keluarga menyebabkan suasana pilu menyelubungi unit Farsyah Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Beberapa pemimpin UMNO Pahang turut hadir bagi menunggu ketiban jenazah dan mengikuti urusan pengurusan mangsa. Ketua UMNO bahagian Maran Datuk Sri Shahaniza Syamsuddin antara pemimpin yang hadir di hospital bagi menunggu proses berkenaan. Mergian Muhammad Razi Rahimi 40 tahun yang terkorban bersama isteri, anak dan adik iparnya dalam kejadian di Janda Baik meninggalkan kesan mendalam buat keluarga. Meskipun dilanda kesedihan, bapa mangsa Rahimi Abdul Samad 63 tahun redha dengan ketentuan ilahi. Bapa Muhammad Razi Rahimi Abdul Samad 63 tahun berkata, pertemuan terakhir bersama anak sulungnya daripada 4 beradik itu berlaku di rumah mereka di Taman Maran Jaya pada Khamis lalu. Ketika pertemuan tersebut, Muhammad Razi datang seperti biasa, berbual, bergurau dan makan bersama keluarga tanpa menunjukkan sebarang perubahan yang dianggap luar biasa. Namun, pertemuan yang kelihatan biasa itu akhirnya menjadi kenangan terakhir buat seorang bapa yang kehilangan anak, menantu, cucu dalam satu kejadian. Kawan dia motor, kawan dia bawa balik motor, tapi dia terus pergi ke Genting. Tiga di Genting satu malam. Itu semalam lah? Semalam lah.
Okey, lepas tu tadi dia bawa kereta tadi tu. Tadi dia bawa pergi tu, orang pergi konak-konak yang macam nak pergi ke jana baik lah. Tapi nak cari tak tahu cari apa, tak tahu. Cari durian ke nak cari apa ke tak tahu lah. Lepas tu kena nampak dia pokok lah. Sebelum kejadian, Muhammad Razi dikatakan menyertai satu program pemotoran di Pulau Pangkor bersama rakan-rakannya dengan menunggang motosikal. Dalam masa yang sama, isterinya Nur Aini bersama dua anak kembar mereka menaiki Ford Raptor. Selepas selesai bercuti, Muhammad Razi dikatakan meminta seorang rakannya membawa pulang motosikal yang digunakan ketika berada di Pulau Pangkor dari Bentong ke Marat. Dia kemudiannya memilih untuk meneruskan perjalanan menggunakan Ford Raptor bersama isterinya, dua anak kembar mereka dan adik iparnya ke Genting Highlands. Dalam masa yang sama, Muhammad Aris Haziq Muhammad Razi 5 tahun merupakan satu-satunya penumpang yang berjaya diselamatkan daripada kenderaan tersebut. Kanak-kanak berkenaan dipercayai berada di tempat duduk belakang ketika pokok tumbang menghempak Ford Raptor yang dinaiki keluarganya. Dia mengalami kecederaan dan dikeluarkan daripada kenderaan sebelum dibawa ke Hospital Bentong untuk mendapatkan rawatan awal. Selepas itu, mangsa dipindahkan ke Hospital Temeloh bagi menerima rawatan lanjut berikutan keadaan kecederaan yang dialaminya. Arwah ni dia sentiasa ceria, sentiasa senyum, dan kalau jumpa ada je modal dia cakap, ada je cerita dia yang ini membuatkan kita rasa selesa bersama dengan beliau. Beliau memang adalah seorang pemimpin pelapis yang kita harapkan sebenarnya di masa depan menjadi pemimpin kepada masyarakat di Maran itu secara keseluruhannya. Lantaran itu, kerja pembersihan di lokasi kemalangan selesai kira-kira pukul 5 petang selepas pihak bomba memotong pokok yang menghempap kenderaan tersebut. Pasukan dari Lebuh Raya Pantai Timur dan Rock Care turut membantu mengalih batang serta dahan pokok yang menghempap kenderaan dan menghalang laluan. Anggota Tenaga Nasional Berhad juga berada di lokasi bagi memastikan keadaan sekitar benar-benar selamat sebelum laluan dibuka sepenuhnya. Kerja pembersihan itu dilakukan selepas operasi menyelamat selesai dan tumpuan diberikan memastikan tiada lagi halangan atau risiko yang boleh membahayakan pengguna jalan raya. Polis dalam pada itu masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar pokok berkenaan tumbang dan faktor yang mungkin menyumbang kepada kejadian. Setakat maklumat yang diberikan, siasatan awal hanya mengesahkan bahawa pokok besar tersebut tiba-tiba tumbang dengan cuaca pada hari kejadian adalah cerah dan tiada kesan tanah runtuh. Jenazah Ketua Pemuda UMNO bahagian Maran Allahyarham Muhammad Razi Rahimi bersama 3 ahli keluarga yang terkorban apabila pikap dinaiki mereka dihempap pokok tumbang di Jalan Lama Kuala Lumpur Bentong dekat Janda Baik Bentong pada Isnin selamat dikebumikan awal pagi Selasa. Semua jenazah selamat disemadikan dalam satu liang sekitar jam 3.15 pagi di tanah perkuburan Taman Sri Cedong, Maran. Oh, sungguh kesian ketika mengenang nasib Muhammad Aris Haziq yang kini ditinggalkan ibu bapanya. Namun, takdir Allah Subhanahu Wa Taala tiada siapa dapat menduga. Pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa arwah dan menempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman. Salam takziah buat ahli keluarga. Al-Fatihah.